dapatkan feel. Hampir hampir tercampak tadi. Belum apa-apa lagi dah lompat lah. Assalamualaikum, anda sedang menyaksikan Nasi Haris Motovlog. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. So hari ni aku sangat-sangat excited sebab aku nak share dengan korang motor terbaru yang akan menambahkan lagi koleksi motorku. So kalau aku cakap dengan korang yang aku ambil motor ni sebab aku nak bawa masuk race dalam rim berat, aku rasa mesti korang tak percaya je. Sebab walaupun konsep dia adventure, tapi dia bukan motor-motor lumba ni. So sekarang ni aku dekat impian XPJ dan aku nak tunjukkan korang lah. Jom kita masuk dalam. Jom kita tengok motor apa. Motornya kat belakang. Boleh masuk So inilah dia motornya 2025 ADV 160 yang akan dibawa masuk race rim berat. Okay, so sekarang ni aku dekat belakang ni. Tu lah motor aku. Kenapa dia ada dekat bengkel tu? Sebab kita ada masalah. Sebenarnya aku nak warna putih, tapi disebabkan kita kesuntukan masa, sebenarnya dah kurang daripada seminggu tau untuk race ni. Kalau ikut hari ni, race dia adalah kurang daripada 7 hari. Motor pun zero mileage lagi. Kau bayangkan lah macam mana aku nak biasakan apa semua. Dah lama tak bawa motor ni kan. Ada benda-benda sikit yang aku nak tukar dekat motor ni. Tapi yang paling besar aku rasa cover set lah. Jom tunjuk orang. So ini warna hitam. Warna hitam ni bukan tak cantik. Cantik je sebenarnya. Cuma untuk masuk race, aku rasa dia kena warna yang cerah sikit. Sebab tu aku pilih untuk tukar warna putih. Putih yang aku pilih tu putih yang standard daripada Honda. Ni dalam ni. Ni memang Honda punya genuine parts. Tapi korang tengok lah, aku ada letak stripe sikit, nanti korang tengok. Selain daripada cover set, aku nak tukar juga kat sini ada riser. Ni lebih kepada untuk senang sikit lah aku nak berdiri nanti kan. Aku rasa race nanti banyak kena berdiri. And then belakang ni nombor plate, ini tak boleh ni. Ini masuk off-road sekejap je tanggal ni. So kena tukar yang besi. Benda-benda minor je lah. Sebab target aku adalah untuk masuk race ni untuk have fun. Walaupun nama dia race, tapi dia fun race. So hopefully aku dapat having fun lah. And then ini pun kena tukar. Jadi kalau jatuh, patah, habis. Tak dapat menghabiskan race. Itu paling tak nak lah. Brake lever kiri kanan aku nak tukar. And then ni tak nak bagi calar kan. Kena batu-batu tanah apa. Pasang screen protector. Oh, selain daripada cover set yang paling besar sebenarnya, aku nak tukar tayar. Tayar ni pun nampak macam dah okey lah ni. Aku nak try yang lebih okey sikit lagi. Tapi bunga pun lebih kurang lah. Sebab to be honest memang saiz untuk 13 dengan 14 ni memang tak ada weh. Memang tak ada saiz enduro. Tak ada saiz motocross. Kalau ada memang aku pasang. So pilih. So untuk tayar aku akan tukar dekat Tycoon tayar kat sana. Dekat je. So lepas ni, lepas dah settle tukar cover set, kita tukar tayar pula. Okay, so inilah dia aku punya Honda ADV 160 yang dia punya main purpose adalah untuk masuk race rim berat dalam kategori adventure scooter. Sebab buat pertama kalinya rim berat ada buka satu kategori yang dinamakan scooter adventure, yang ditulis kat situ fun race. Itu yang aku suka tu. So motor ni ada sikit-sikit modification. So aku akan share dengan korang apa yang aku buat untuk preparation untuk race tu. Motor ni sebenarnya aku baru ambil semalam. So hari ni aku just nak buat rasa-rasa lah. Mileage pun baru 50 kalau tak silap. So memang kerja gila lah sebenarnya. Tapi ya, kejap lagi aku tunjukkan korang apa modification yang aku buat.
So aku nak tunjuk sikit apa modification ataupun additional accessories yang aku letak dekat motor ni supaya motor ni lebih sesuai lah untuk fun race tu. Yang pertama sekali aku letak bar riser kat sini. Korang boleh nampak kot. Motor ni dari segi riding position, bila aku duduk aku rasa best untuk bawa biasa. Tapi kalau untuk berdiri, untuk bawa off-road, aku rasa dia kena tinggi sikit. So kat sini aku tambah sikit bar riser, dia tinggi sikit dan juga ke depan sikit. Sebab dari segi jarak antara tempat duduk dengan handlebar, aku rasa dia agak compact. So tu yang pertama, bar riser. Kemudian ini brake lever. Brake lever ni jenis brake lipat. Macam ni. So kalau let's say aku jatuh bodoh ke apa ke, tak adalah terus patah kan. Kalau patah dah tak boleh nak sambung race kan. Itu yang kita paling tak nak sekali. Kita punya target adalah untuk habiskan race. Yang aku rasa motor ni dari segi kualiti, dari segi ketahanan, aku rasa tak ada masalah. Walaupun racing rate tu agak ekstrim sebenarnya untuk skuter. Kemudian aku tambah ni. Ini lebih kepada sebab rimba rate tahun ni dia dekat Lenggong. Jadi aku kena travel daripada sini, daripada Puncak Alam ni kena pergi ke Lenggong. So aku perlu bawa barang-barang aku, riding gear apa semua. So aku ada tempat untuk aku letak lah. Aku tak decide lagi sama ada aku nak pasang box ataupun aku nak ikat bag. Tapi ini juga dia ada fungsi lain. Masa race aku akan pasang 360 kat belakang ni. Kalau tak ada rack ni aku rasa problem sikit lah nak mount. Tapi yang ni nice, confirm. And then dari segi engine, standard. Tak sempat bawa apa weh. Kau tahu tak, hari ni ada 6 hari kau tak silap aku. Ini memang kerja last minute weh. Kerja last minute memang kerja gila. Nombor plate pun aku tukar. Aku tukar yang besi. Sebab yang standard daripada kedai yang plastik tu confirm patah sekejap weh. Benda yang paling obvious, aku tukar cover set. Sebenarnya motor ni warna hitam. Sebab kita last minute kan, tak sempat nak pilih colour apa semua. So aku cakap, tukarlah. Aku suka warna putih, jadi aku tukar warna putih. Bukan warna hitam tu tak cantik, tapi aku rasa untuk kau masuk race ke apa kan, warna hitam aku rasa macam tak naik lah warna tu kan. So aku design sikit macam ni. Mudguard aku biar hitam sebab aku suka mudguard hitam. Basically inilah rupa dia. Nanti kita akan race and then mungkin akan tampal nombor sikit. Then good to go. Ada satu modification yang aku akan buat hari ni, iaitu aku nak tukar tayar. Cuma aku rasa tayar ni pun dah cukup bagus tau. Dia bagus lah untuk dual purpose. Maksudnya dekat jalan dengan dekat off-road. Tapi kalau untuk race off-road memang kena pakai yang lebih, orang kata apa, off-road focus lah. Masalahnya tayar untuk Honda ADV ataupun skuter kecil-kecil ni memang susah gila nak cari yang betul-betul off-road. Hari ni kita punya agenda adalah untuk cuba motor ni dekat off-road. So jom, let's go. So tak payah buang masa. Motor ni keyless, jadi tekan je brake. Bismillah. Korang boleh tengok kat meter ni, baru 50 km. Tak ada istilah pantang-pantang ni. Okay, so ni kamera setup yang baru. Aku letak kat leher je. Harap-harap okey lah kot. First kali kita kena off HSTC ataupun traction control, supaya motor ni boleh boleh sliding. Okay. Wah, tu dah. Nampaknya depan dia agak mudah untuk jatuh Dia dapatkan feel. Hampir hampir tercampak tadi. Masalahnya tanah ni ataupun pasir ni sangat lembut, dah macam pasir pantai kau tahu. Aku ingat pasir pantai pun tak halus jadi. Aku tak tahu surface macam mana dekat rimba rate. Harapnya okey lah kot. Surface kat sini dia tak konsisten tau. Ada tempat dia keras, tiba-tiba dia masuk dalam. Tak apa, kita cuba duduk dulu. Lepas ni kita cuba berdiri pula.
Aku tak tahu apa dah expect nanti race ni. Daripada tadi pun kau boleh nampak aku memang noob gila sebenarnya. First kali ni aku rasa memang betul-betul first time lah aku pergi off-road skuter. Tu pergi bukan masuk race. Ini nak masuk race weh. Kita cuba je. Kita try nak bukit sikit. Belum apa-apa lagi dah lompat dah. Betul ni boleh lompat dah. Okay, kita beri slide. Cuba sekali lagi. Control slide tu. Okay, dah ada confidence sikit. Okay. Tak enjin tu. So, itu sedikit kita punya shakedown untuk kita punya jentera untuk kita bawa dekat Limber Raid. Fun race, fun race. So, kalau tadi buat pusing-pusing tadi tu, aku rasa memang fun gila. So, aku dah tak kisah dah pasal result. Aku tak kisah dapat last pun tak apa lah. Yang penting aku pasti memang aku akan having fun. Weh, nice. Aku rasa motor ni tak ada masalah untuk off-road. Aku rasa nak habis tak ada masalah. Cuma aku rasa ada kemungkinan untuk, contoh kalau termasuk dalam selut yang terlalu dalam kan, so kena tolak ke, ada kemungkinan tu. So aku rasa aku nak sambung training. Tapi video ni kita tutup kat sini dulu. Kita jumpa dekat Taikun Tayar untuk kita tukar tayar dalam misi untuk mencari lebih grip. Sebab sekarang ni aku rasa tayar ni macam tayar jalan lah. Dia tak adalah grip sangat. Especially bahagian depan dia asyik wash out dia. Jom kita sambung dekat sana. Okey, sekarang kita dah sampai dekat PJ. Kita nak pergi tukar tayar dekat Taikun Tayar Empire. Sekejap lagi korang akan tengok dekat sana ada sebiji lagi IDV 160 yang akan buat benda gila macam aku. Mesti kena bawa geng weh. Takkan aku nak sorang-sorang kat belakang. So kita ada bawa geng. Kata dia dah sampai sini. Ni Taikun Empire. Betul baru 60. Ya. Limber Raid Limber Raid apa nak pergi? Ini kategori baru. Apa? Ada kategori baru. Serius tak? Serius? Skuter? Ya, bukan pergi datang saja. Woi. Motor baru. Partner in crime. Aku dah try off-road ni. Serius tak? Serius? Ini sekali dekat ni PJ. Tak, ni aku beli sendiri. Aku order Shopee je. Aku tak ingat lah. Tapi tak mahal sangat kot. Ni 200. Tak sampai. Tak sampai. Aku rasa mungkin tak sampai 100. Cuba cek. Tapi Maxis kompang sama macam dia. Oh. Kompang dia agak terus. Wih, bersih betul. Okey, kat sini korang boleh tengok lah. Tayar ni pun sesuai kat Corsa Platinum Cross S ni. Satu lagi pilihan tayar yang kira ala-ala dual sport ni adalah yang kita orang nak pasang hari ni lah, iaitu tayar Swallow Street Enduro. Tu ada perkataan enduro ni. Boleh kot. Okay, kita bagi pasang tayar dulu. Tengok macam mana. Let's go. Okay, terima kasih. Okay, thank you banyak. Terima kasih. Donat satu kali. Kat dalam ni. Jangan mahal. Kan tembus ni kan. Terima kasih Aku try pusing-pusing sikit.
Okey, dia punya, aku rasa dia punya profile tu agak bulat. So bila turning tu macam lagi lincah lagi lah daripada tayar standard motor ni. Oh, bagi tadi masuk off-road kan, aku ada pasang ni screen protector. Tapi tak kemas sangat lah aku pasang. Kat tepi-tepi ni macam ada bubble sikit. Tak apalah, janji tak calar. Tengok ni, baru 99 km kan, tapi average fuel consumption dah jadi 29. Kerja full throttle je lah, dah jadi apa siut. Terima kasih Tycoon Tayar. Mantap servis. Jom gerak. Aku punya level aku sama kan? Masuk pedal tak? Ya. Okay, so kita dah selesai tukar tayar. Now aku nak habiskan video ni dengan aku nak cerita kenapa aku pilih Honda ADV 160 untuk masuk rim berat ni. First kali sebab bajet. Kalau ikutkan hati, aku nak ambil ADV 350. Bajet ada takat ni je, so takat ni je lah. Yang penting kita having fun, sebab nama dia Fun Race kan. Selain daripada tu, sebab aku rasa ADV 160 ni untuk beginner macam aku yang sangat-sangat noob ni, lebih tak menakutkan lah, lebih confident. Pagi tadi aku dah masuk off-road pun aku rasa macam confident banyak lah. Walaupun sebelum masuk off-road rasa confident macam oh boleh pergi ni kan. Tapi bila dah bawa tu, reality hits. Sebab kita tahu yang geng-geng lain tu memang laju. Kita sedar diri lah, sedar diri. Tapi itu tak bermakna kita tak akan having fun lah. Aku tetap akan buat sehabis baik, tapi yang penting kita nak habis dan kita nak having fun. Okay, selain daripada tu, kenapa aku pilih ADV 160 ni adalah sebab Honda. Sebab Honda ni seperti mana yang korang tahu, dia adalah pioneer ataupun pencetus kepada skuter ADV ni. So aku rasa korang boleh fikir macam kalau kau nak buat suatu misi yang impossible macam masuk rim berat ni, kau kenalah pakai yang terbaik kan. Dan oleh sebab tu aku terus tengok dekat Honda lah. Sebab bagi aku dia sangat terbukti, chances untuk aku habiskan race tu sangat-sangat tinggi lah. So aku rasa sampai sini je. Shout out sikit untuk Impian X Petaling Jaya. Aku dah berurusan dengan diorang sebelum ni untuk beli RSX, dan aku rasa servis diorang memang bagus. Diorang pun sangat friendly dengan aku. Kalau korang nak cari motor Honda, korang boleh lah pergi ke Impian X PJ. Nama dia Welly Team Cycle something. Aku letak contact number diorang kat bawah. And then tak lupa juga kepada Tycoon Tayar Empire. Kalau korang nak cari tayar yang mungkin susah nak jumpa ke apa, korang boleh call dulu, kemudian tanyalah stok ada ke tak ada ke, and then diorang boleh ambil stok ke. Senang lah, aku rasa sangat senang lah berurusan dengan diorang. So ya, kalau korang nak cek tayar harga berpatutan, boleh pergi dekat Tycoon Tayar. So untuk next video kita akan ke rim berat lah. Aku nak terus share dengan korang aku punya perjalanan. Aku akan bawa motor ni, aku memang ride dari sini sampailah ke lokasi event tu, iaitu dekat Tasik Raban, Lenggung. At least boleh lah juga aku running in motor ni kan, bagi cukup mileage. Sebenarnya tak adalah running in sangat pun kan, ini pun dah full throttle je kerja. So ya, stay tune. Kalau korang belum subscribe, kena subscribe lah. And then tekan loceng kat tepi tu, nanti korang dapat notification. Boleh tengok macam mana aku nak lenjan motor ni dekat off-road. Dekat dia akan breakdown. Aku rasa tak kot, highly unlikely lah. Tapi kita tengok apa yang akan jadi. Tunggu pada episod akan datang. So seperti biasa, kalau korang nak support channel ni, korang boleh dapatkan official merchandise Nasi Haris Motovlog. Link aku letak kat bawah. Kita jumpa pada video seterusnya. Jangan lupa like video ni, share dan subscribe. Assalamualaikum.